guys, welcome back to JD Family Channel. So another day, another vlog baru. Wah, banyak betul vlog kita pada bulan ni. Vlog hotel tu pun tak siap lagi. Ni ada vlog lagi, aku tak tahu bila nak edit vlog hotel tu. Sumpah lama gila vlog tu, 100 minit aku rasa. So ni kita nak pergi wedding sebab hari ni kita ada wedding cousin paling rapat cousin paling rapat belah ayah. So kita anak boy pun. So kita nak pergi wedding dia, which is pagi ni dia nikah. Lepas tu malam nanti dia sanding Ya. Malam nanti dia sanding. So pagi malam kita ada aktiviti. So korang follow, kita nak pergi nikah dulu. Kita nak pergi nikah, bukan kita. Dia nak pergi nikah, kita tengok dia nikah. Apa betul? Majlis. Kita nak siap. Describe tudung apa? Tudung apa dia pakai? Dia tahu. Nelofa. Mak ni Lofa, aku Muaz. Jom. Kita pakai full black sebab tema dia full black guys. Untuk nikah dia full black. Kalau malam nanti nak pergi sanding tu colour maroon. So korang tengok outfit kita nanti, okay? So ni kita nak pergi nikah dia. Ni jerawat korang, jangan terkuat, ni jerawat saya. Jerawat yang sangat kurang hajar. Jom. Kereta pengantin guys. Ada di depan tu. Jom. Sumpah ha. Guys, kita kahwin guys. Siapa yang kahwin ni korang? Siapa yang kahwin ni? Ayah, siapa yang kahwin sebenarnya? Itu anak buah. Kita naik, kita rasmikan kereta pengantin guys. Apa? Dah sekolah tu dah tutup. Sekolah kedua ni. Macam tengok lagi kan? Faham mana? Buka buka yang masih ada. Bukan sekadar kau. Ingatkan kasih saya ini daripada kami. Tiki FM. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala Kita dah sampai guys kat masjid. Tengah tunggu pengantin. Ayah pergi ambil pengantin. Update guys, tengah tunggu pengantin sampai. Ngantuk weh, sumpah ngantuk. So kita tunggu pengantin sampai, nanti lari record balik. Tak akad lagi ya? Tak akad lagi. Ni sampai guys. Tolong. Aku tak tahu nak record apa. Abang aku nak tanya. Biasalah. Kata-kata. Yalah, 600 orang tengok kau ni kat YouTube. 600 mata memandang. Harap-harap 6,000 lah yang melihat. Apalah. Okay, korang sekarang kita tengah tunggu pengantin. Tak tahu start pukul berapa. Pengantin kat mana tu? Pengantin dah sampai. Majlis tak start lagi. Tu apa sebenarnya? Untuk kaji. Untuk kaji tu. Ni pelamin dia guys. Muhammad Supri, adakah Cik Suri dinikahkan bersama dengan Muhammad Ridwan bin Syahrian? Sudi ke? Ada satu orang paksa bagi kita kahwin tak tahu. Selesai, persetujuan pun dah. Sedia? Bismillahirrahmanirrahim. Juga ala ingin bisakin ma'ruf wa tasrih bil ihsan. Muhammad Ridwan bin Syahrian, aku nikahkan engkau dengan Nur Atirah binti Muhammad Supri Al-Yasri yang telah berwakil wali bapa kandungnya kepadaku dengan mas kahwinnya 300 ringgit tunai.
terima nikahnya Nur Atira binti memasuki LISD dengan mas kawinnya RM300 tunai. Alhamdulillah. Video. Tak boleh sini kan? Pasal suka silap. Okay, sekali. Kau letak kat sini. Tahun depan aku tau. Tahun depan aku. 4 tahun dari sekarang. Masuk YouTube ni. Yo, kata yang mengaku. Nak sikit pun. Video ni. Bah, dia cuma ada. Dia tak nak lah. Korang, so kita dah habis dah makan-makan semua. Kita sambung dekat malam pula. Malam nanti sanding. So kita jumpa time sanding nanti. Sebab Laila nak sambung edit vlog yang hotel hari tu. Tak siap lagi. So sementara ada masa ni Laila nak edit dulu. So nanti Laila record balik bila kita nak pergi sanding nanti. Okay? Bye bye. Nang pun dalam Tu lah. Tu dia ni. Pula. Tidur aje. Hotel tak tidur. Jangan kuat-kuat. Padahal kipas tak buka tau weh. Dia punya lena tu. Sunyi tak ada orang kacau. Dah ada orang kacang. Dah ada orang kacang. Kau tak nak perut dia weh. Dah makin besar tau perut ni. Gemoy. Tahu tak gemoy? Tahu tak awak tu gemoy. Tahu tak gemoy? Dah bercin? Dah bercin besar. Perut besar. Gemoy. Ni gemoy nama dia. Gemoy. Geram aku. Aku kalau geram kucing aku macam tu. A few moments later. Dah siap guys. So ni outfit kita untuk malam. Tak lupa guys. Tudung ni lofa guys. Pakai. Join pakai nanti. Cik Mama. Tak payah pergi lah dia. Aku sama kakak. Basah je. Mana sini? Jom. Bawa ke sini. Boleh. Dalam masuk kat dalam perahu. Yelah takut nanti ayah tak bawa dia nak muda pula kan. Ayah tak bawa kan. Nanti duit banyak atas cikgu bagi dah dia balik. Ada naik sini. Kelas kak. Jangan tunggu dulu. Jangan masuk. Ni guys hall dia. Pipi zona tu. Title dia ha. Ambil lah kuda tu. Ha. Ni buat sini. Sini. Yuk Ha, pegang macam tu. Ha. Mata. Ha. Kita tak pakai tu dia ni. Cakap. Pegang kau pegang. Letak kat mata. Yuk Pegang dia sebelah. Ambil kat sini kat gambar yang. Ayah nak pakai apa pula? Sebelum nak dia boleh letak kat berapa banyak? 3. Okay, 1 biasa dah. Lupa lah sama.
Ganti kot pengantin. N kau mana? Sioi. Oh, sorry. Okay. Baru kepada Acu. Ikut kau tak tahu. Untuk Acu lah. Pada tu. Untuk Acu. Acu. Buat baby comel-comel. Kau ni lambat lah macam tulis. Acu. Buat comel. Doa. Semoga kekal hingga Akhir. nah lah bro. Jangan kena kau. Love you always. Cing. Ha. Tu dah ada siapa? Laila. And Laila. siapa nama kau? Macam ni je. Alisha. Alisha A L Hai. I. SJ. Okay, nak tutup. Tutup lah, kita tengah kena aku. Dah sikit. Ni benda lelaki guys. Masuk aku perempuan lah. Ni family benda lelaki pun. Okay. Wow. Pegang weh, tadi punya tak nyanyi. Bon, sedap. Masih suka. Betul guys. Betul. Berbayar tu? Tak bayar pun. Makan free apa? Sakit. Makan free tak apa. Kau bayar dengan makanan je lah. Mantap. Aku bisa apa guys? Tahun depan. Aku kenyang dah. Tahun depan. Di sini pun ada marun lagi sebelah belakang. Tak bagi hijau. Bagi hijau. Seterusnya, kembali barisan pertama. Barisan menggunakan kata istilah saja. Seterusnya, bagi mempersilakan Puan Asri Putria selaku model pengantin lelaki untuk tampil menyempurnakan acara istiadat salam. Itu pun pada kunci syampion untuk Puan Asri. Dan terima kasih ucapan baik.
gaji besar. Saya dah naik ikut dah. Naik ikut. Tengok ni sabar. Dia kata kami nak buat apa tak sah. Orang support lah. Kita tadi mana? Ibu kosong. Pandai ya? Kalau mati dia tu lagi paling. Lepas kita makan guys, ramai gila orang. So kita tak nak record banyak sangat sebab ramai sangat orang. Duduk. Ini apa tak tahu cakap apa. Tambah-tambah lah. Nanti nak. Memang dia punya Beserta bersama bagian menteri bagian lainnya, bagi pentas kabinet bersama dengan majlis yang dilakukan pada malam yang berbahagia tadi. Cakap tambah korang. Apakah kita boleh minta Takkan duduk ujung untuk tengah lah. Bila pengantin ni, satu pengantin, Abang Lee ke? Bila? Baiklah, jangan sempat. Lambai. Yes! Dapat saya, Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan. Dapat. A few moments later. Sebelum kita buat outro kat rumah korang, kat sini. Baru balik sekarang dah pukul 11, tak 10 lebih. Nak dekat pukul 11. Esok shift pagi, esok saya shift pagi guys. So kenalah balik awal. Kalau tak ikut kaya tak nak balik lagi tadi tau. Kita orang cakap esok kita orang shift pagi baru dia beransur. Yeay, dah sampai rumah. Korang, so kita dah sampai rumah dah. Sorry kalau gelap. Lela nak end vlog ni dekat sini je. Sorry kalau vlog ni pendek sikit sebab tak banyak sangat Lela record. Sorry sangat-sangat. And hopefully korang enjoy this video. And thank you yang mana dah tengok sampai habis. Thank you so much. And jumpa korang dekat next vlog, okay? Bye. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment and share, okay? Bye. Sorry kalau ada terkasar bahasa, bergurau kasar or anything. Bye. Jumpa korang dekat next video. Assalamualaikum. Bye.